Hai guys, jadi sekarang ni dah berada dekat Masjid Ara Damansara. Seperti mana kita ketahui, masjid ini kita buat pembaharuan, kapet yang baru, nafas yang baru. Tapi yang uniknya tentang kapet di Ara Damansara ni tak ada di tempat-tempat yang lain, kerana ini adalah 100% custom made kapet. Desainnya dipilih sendiri, warnanya dipilih sendiri dan bentuk wajahnya dipilih sendiri. Nak tahu lebih? Jom ikut saya. Okay guys, saya nak ceritakan tentang keunikan kapet yang dipilih oleh Masjid Ara Damansara. Yang pertama, ketebalannya 19mm, sangat tebal, dan menebalkannya lagi adalah ada di Al-Aqsa Kapet ketebalan 20mm, dan jika digabungkan jadi 39mm. Kapet ini memang tidak boleh digunakan oleh masjid-masjid yang lain kerana di belakang kapet ada tertulis it is only made for Masjid Ara Damansara. Tapi jangan risau guys, jika anda inginkan kapet-kapet yang unik seperti ini, nak corak tersendiri untuk masjid anda, itulah kepakaran di Al-Aqsa Kapet. Boleh datang dapatkan nasihat dan hikmat daripada Al-Aqsa Kapet. Sebenarnya Masjid Ara Damansara ni dijadikan memang sangat-sangat unik. Satu, daripada struktur pembinaannya memang sangat cantik, penuh dengan cahaya, penuh dengan udara. Ya Allah, tapi apabila disambungkan dan dipadankan dengan kapet yang sangat unik juga yang dihasilkan oleh Al-Aqsa Kapet, lagi indah menawan rupanya. Apakah keunikan tu? Yang pertamanya, ya Allah, nampak ada dom di tempat imam. Yang kedua, ada dom nombor 2 di belakang sana di tengah-tengah masjid. Memang sangat unik, memang lain daripada yang lain, dan hanya ada di Masjid Ara Damansara. Ya Allah, nampak tak placementnya right in the center of the mosque. Very beautiful indeed. Masya Allah. Aku terima nikahnya. Bukan. Saya dah kahwin. Tak nak tambah lagi. Kalau ada rezeki kenapa tidak? Bukan. Tak, saya nak bagi tahu sekarang ni dom tengah di Masjid Ara Damansara ni bukan sekadar untuk cantik sahaja. Saya diberitahu fun fact, dekat Masjid Ara Damansara ni ramai yang bernikah di sini. Jadi ini adalah tempat bernikah, salam dengan Tok Kadi, mengesahkan hubungan. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, Al-Aqsa can be a part of this beautiful moment. Untuk menghasilkan sesuatu seni seperti ini, cabarannya pasti ada. Yang pertamanya, of course, kita kena buka kapet yang lama. Apabila kita buka kapet yang lama, dan Masjid Ara Damansara telah menggunakan kapet yang lama pun selama 8 tahun, dan kapet itu walaupun nampaknya masih bersih, tapi apabila pekerja kita buka kapet tersebut, debunya naik, habuknya naik. Jadi itulah dia yang akan dihidu oleh jemaah-jemaah apabila solat di masjid. Yang kedua, apabila kita cabut kapet yang lama, rupanya di bawah underlaynya bertingkat-tingkat. Jadi itu kita kena remove 3 layer of underlay. Jadi underlay terbawah sekali itu telah pun melekat, selekat-lekatnya di atas lantai. Jadi kerja tambahan yang kita telah lakukan di Al-Aqsa Kapet adalah kita terpaksa remove dulu semua benda. Lepas tu kita datangkan tenaga force 20 orang special daripada Al-Aqsa Kapet untuk kita scrape bagi lantai itu cantik, bersih, sebaik dan sehabis mungkin. Barulah kita bawa masuk underlay yang baru. Dan cabaran yang ketiga, Masya Allah, ini adalah cabaran yang mungkin ramai tak nampak. Bila kita padankan kapet yang setebal 19mm, dia punya gulung besar, berat. Jadi tak semua orang boleh lakukan ini, dan ini adalah antara kerja-kerja yang boleh dan mampu dilakukan oleh Al-Aqsa Kapet, dan kami bawa turun full force untuk menyiapkan Masjid Ara Damansara. Dan alhamdulillah, syukur tabarakallah, inilah hasil dia guys. Sabar nak masuk masjid ni, masuk sembahyang. Tak sabar-sabar nak sembahyang ya Allah. Tapi yang penting puas hati tuan Baik, mantap. Ingat kapet, ingat kapet, ingat Al-Aqsa Kapet. Jadi jika anda berminat dengan hasil pemasangan kapet di Masjid Ara Damansara, dan anda inginkan masjid anda juga cantik seperti Masjid Ara Damansara, keunikannya tersendiri dan kapet yang customize hanya untuk masjid anda, jadi tunggu apa lagi? Datang beramai-ramai ke Al-Aqsa Kapet, dapatkan hikmat dan nasihat secara percuma saja. Yang pastinya Al-Aqsa Kapet barang-barang berkualiti tinggi, pastinya dengan harga kilang. Assalamualaikum. Al-Aqsa Kapet, barang berkualiti tinggi dengan harga kilang.